satu. Aneka nasi Kak Nik. Kuih RM3 saja. Jadi ni satu. Dan ni satu. Rojak. Khas Melayu ataupun Muslim. Hello, hai, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Harry. Right, ni kalau korang yang area-area Lakin ni mesti tak asing lah tempat ni. Apalagi lebih-lebih tempat tu lah, Terminal Lakin. Alright, sekarang saya berada dekat Lakin. Nah, pada pagi hari ni saya nak ajak korang masuk ke salah satu food court. Food court boleh cakap food court lah. Food court di mana dalam food court tu ada banyak jenis makanan korang boleh dapati nanti. Saya akan cuba explore untuk korang semua. Maka dari itu jangan ke mana-mana. Jom ikut saya masuk ke dalam sana. Right, jom kita jalan. Nah guys, itu dia tempatnya. Kita masuk lalu sini ya, laluan motor. Dekat sini tu korang boleh dapat banyak jenis makanan korang boleh dapat. Okay. Oh, hari ni ada live band. Right, jom kita masuk ke dalam. Bersama-sama. Okey, sebelum kita masuk ke tempat ni, kalau korang nak datang, korang boleh wes Selera Johor. Selera Johor, dekat dalam sini ada banyak jenis makanan korang boleh dapat. Tempat saya ni ada satu takoyaki. Daya bol. Orang dia slow sikit, tapi tak slow sangat lah. Masih ada orang lagi ya. Ni saya datang hari Rabu. Kalau nak ramai memang hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu, 3 hari tu yang ramai. Jadi kalau 3 hari tu kan ramai orang Singapura, orang-orang pada Singapura turun. Nasi goreng. Lauk yang belum ada lagi ya. Pak tengah sana pak air. Tepi-tepi sini keliling semua makan lah. Oh, ni ada satu aneka nasi Kak Nik. Tempat sini apa ni? Oh, ni tempat toilet. Letak sarapan kuih RM3 saja. Jadi ni satu. Dan ni satu.
selalunya sini ramai hari apa kak? Ahad. Ahad kan? Oh, slow kan? Saya beli dua kotak sarapan. Terima kasih kak. Sama saya beli kuih. Saya tanya kakak tu tadi, dia cakap sini memang ramainya hari Ahad. Memang betul lah, hari Ahad tu kira hari begitu ya. Jom kita cari hari ni. Ni ada banyak air. Layan diri, panas dengan sentuh kontak. Air kopi. Ni kalau nak makan cendol pun ada. Ni rebus campur. Tak ramai saya rasa ni pun orang-orang yang lakin sini lah sarapan dekat sini kalau pagi ni. Tapi kalau Ahad, orang kena standby lah. Orang dah datang awal memang korang tak akan dapat. Tempat dia kecil tapi special, lagi-lagi untuk orang-orang Singapura. Ni ada rojak. Nasi lemak pun ada. Kurang. Pizza pun ada. Jadi tak ada alasan lah nak datang Selera Johor tak ada ni, tak ada tu. Sampai pizza pun ada dekat sini, korang nak bagi alasan apa lagi? Dekat sini memang start daripada ujung sana sampai sana makan semua. Korang nak apa? Nak western, air nak jenis apa, memang semua ada lah. Ni nasi ambeng. Ada onde-onde. Kuih apa tu kalau cakap Malaysia biasa orangnya panggil onde-onde. Alright, ni kira habis. Saya jangan ke mana-mana dulu. Saya ada satu tempat. Kalau korang dah datang, dah makan, korang nak pusing-pusing, saya ada satu tempat korang boleh pusing. Jom saya ajak korang ke plaza sebelah. Sebetulnya dari sini boleh masuk, cuman alang-alang kita dah keluar, jadi kita masuk daripada sini sajalah. Jadi untuk tempatnya ni dia. Alright. Ni dia Selera Johor. Johor Delights. Tempat dalam sini memang banyak tempat dah, tapi masih kosong, tak ada orang. Pasal hari Rabu kot. Ni dia apa? Plaza Lakin. Plaza Lakin sebelahan dengan Selera Johor. Jadi bersebelahan dia lah. Dia memang tak besar, dia kecil saja, tapi
kita akan cuba masuk lah, tengok dekat dalam ada apa saja. Bismillah. Ni dia. Ini ada kedai butik jual berbagai jenis makanan. Makanan pula, saya terpuas daripada makanan tu, tersebut makanan terus. Jual pakaian dan juga kedai emas. Sebelah sana pun sama. Dekat atas ada satu office Pejabat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey, kaunter agihan zakat pun ada dekat sana. Kan kita dapat satu information baru juga. Dekat depan ni pun butik. Ada satu pot makan juga ni. Ramun. Ramun Delight. Dia menjual berbagai kuih-muih raya. Ni ramen. Dia ada pot-pot urut juga ni. Kita naik ke lantai 2 lah. Dari mana naik Dari sana kot. Kita naik selatan sana. Butik je. Satu baju khas Melayu ataupun Muslim. Organic house. Dia jual apa ni? Berbagai hasil barangan organik. Minyak zaitun macam-macam lah. Minyak terapi urut apa dia. Kita cuba naik atas. Dekat atas ni. Okey, dia kalau macam depan saya ni, hari ni wellness hook apa ni, dia lebih pada perawatan perempuan, macam wajah apa lah. Ni ada tempat penghantaran wang juga. Penghantaran wang apa tu? Bukanlah. Majlis Amanah Rakyat, klinik. Ada juga tempat gunting, tempat urut. Itu sajalah dekat sini. Memang dah tak ada lagi. Lantai 3 dah tak ada. Dia 2 lantai saja. Lantai 1, lantai 2. Lantai 1 dia tak besar, dia kecil je. Lantai 1 tu sampai situ je. Kalau nampak sampai situ je. Tempat urut, tempat jual tudung tu dah habis. Dia memang bukan satu shopping mall yang besar macam biasa korang datang, bukanlah. Dia kecil saja. Tu dia majlis yang saya cakap tadi. Sekejap dia mati je. Alright guys, terima kasih buat korang yang dah ikut saya, temankan saya jalan-jalan di Lakin, khususnya bahagian negeri di sana selera Johor dan juga Bazar Lakin. Jangan lupa support terus channel ni dengan cara subscribe, like dan komen, share bila sekiranya video ni bermanfaat untuk orang banyak. Alright,
Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya next hari di next video. Salam. See you guys.